Korang ni makan duit haram banyak sangat ke? Sampai bebal sangat kepala otak korang ni. Kan? Sampai susah sangat kau nak faham mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang betul, mana yang salah. Ha? Habis semua pengkritik PMX, pengkritik Anwar Ibrahim, semua kau labelkan sebagai Brigade 8200 Baruah Zionis. Kepala otak kau. Kalau benda tu betul, tak ada masalah tau. Baruah Zionis ni adalah satu baruah yang paling hina. Yang lebih hina daripada binatang yang bergelarkan babi. Babi pun ada mulia dia juga. Faham tak? Janganlah macam tu. Kan? Pakailah kepala otak sikit. Kan? Si Azri tu kan kena tangkap atas sultan tau. Dia sebut Papa Non tu Baruah Israel. Baruah Zionis. Yo. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Terima kasih hantar peguam-peguam hebat kita, Tuan Rafiq, Tuan Logan. Hari ini Mahkamah Kelang putuskan dibebaskan dan dilepaskan daripada pendakwaan atas asutan tanpa bela diri atas tuduhan atas asutan yang mana mengatakan bahawa Anwar Baruah Israel Baruah Zionis. So hari ini dibebaskan dan dilepaskan. Alhamdulillah. Anwar Ibrahim, kau memang Baruah Anwar. Mahkamah bawa pergi mahkamah melepaskan dia tanpa membela diri. Macam mana pula dia pula Baruah 8200? Baruah Zionis? Macam mana pula boleh jadi macam tu? Sebab tu kepala otak korang ni kadang-kadang aku pelik. Mentedara duit haram banyak sangat ke? Sampai bebal tak boleh nak fikir, tak boleh nampak mana kebenaran, mana realiti, mana yang... Allahu Akbar. Janganlah macam tu. Kita ni perlu bersatu tau untuk menyelamatkan negara tau. Ini bukannya soal kau walanon ke aku walaon ke. Bukan masalah tu tau. Ni masalah negara tau. Tun Dr. Mahathir tu kaya kan. Kau cari dia punya akaun bank. Ada tak dalam negara Israel? Dia mentedara tak duit Zionis ni? Kau pergilah cari. Kalau jumpa, aku respect kau. Aku melutut lah. Jadi baruah kau pun tak apalah. Tahu? Ni berani cakap tau. Janganlah macam tu kan. Baruah Zionis tu. Perbuatan yang paling hina sekali tau. Suka-suka kau label-labelkan orang. Bijak sikit guys. Kan? Macam mana orang lain sekarang ni dah mampu menilai sendiri, dah mampu berfikir. Engkau masih lagi dengar percaya tak sok. Macam mana orang macam kau ni boleh ada lagi dalam dunia ni, dalam negara Malaysia ni?